Kat bawah kita nampak kesan leaking dia punca daripada mana. Okay, hari ni aku nak tunjuk kat korang. Hari ni ada Honda Jazz JK5 datang ke Tree Garage to buat test enjoy leaking. Kita dapati leaking tu berpunca daripada bahagian gearbox. So ni antara proses-proses yang perlu kita buka lah. Antara satu persatu kan technician kita dah mulalah proses untuk buka komponen-komponen yang perlu ditanggalkan di dalam bahagian engine bay ni. So senang proses turunnya gearbox. Okay, so bila kita dah buka komponen-komponen tu, so kita dapati bahagian-bahagian yang leaky, bahagian atas, then nanti akan tengok di bahagian bawah, bahagian gearbox, oil sump ke, mana komponen yang perlu ditukar oil seal, kita akan tukar. Antara sebab tukar oil seal ni berubahnya ada kebocoran. So bila kita suspect mana yang perlu tukar, so kita recommend kepada customer, kita akan buat proses untuk pemasangan oil seal yang baru. So bila kita dah jack, kita nak tanyalah dekat technician ni, apa berpunca daripada mana ni? Leaking ni berpunca daripada flywheel ni. Kalau tengok ada aliran minyak kat sini lah. So kita recommend customer untuk turun gearbox, tukar oil seal dia. Kalau kau tengok macam ni, kat sini ni dry shaft oil seal dia, nampak? Kat sini semua dah start keluar minyak. So kalau kita turun, kita akan recommend lah customer untuk tukar top converter oil seal dengan dry shaft oil seal kiri kanan. Okey, tu sedikit penjelasan daripada technician kami di Tree Garage.